Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak tunjuk macam mana e-pelaporan perjumpaan kurikulum ini berfungsi. Okey, yang pertama, ini adalah paparan yang kita akan kongsikan dengan guru-guru lah untuk mereka isi pada setiap minggu. Kemudian kita hanya tekan sahaja link ini. Link ini saya dah pendekkan. Okey, jadi link ini akan bawa kepada paparan seperti ini. Okey, seolah-olah seperti website lah. Okay, jadi sekarang saya dah masukkan untuk minggu kedua. Minggu kedua saya dah hidupkan dia dengan masukkan link. Jadi dia garis di situ. Jadi minggu lain ni tak ada apa-apa lagi. Jadi untuk minggu kedua iaitu minggu lepas saya dah masukkan pautan lah. Okey, lepas ni saya akan ajar macam mana pautan ini dibina. Okey, jadi saya terus ke tekan minggu 2 dan cikgu-cikgu akan isilah perkara-perkara ini. Okey, jadi saya dah siapkan template ni semua dan template ni saya dah siapkan dalam package yang saya beri sekali lah. Okay, ada badminton, bola sepak, bola jaring, hoki dan sebagainya. Ni macam bola sepak cikgu dah mula masukkan. Okey, dan juga hoki. Okey, jadi inilah bagaimana benda ni berfungsi. Okey, lepas ni saya nak tunjuk macam mana cara untuk kita buat, macam mana kita nak gunakan template-template yang telah saya berikan.